like this now. Nampak tak saya TGI bila masuk hujung-hujung ni? Tak penat pun. Berpeluh-peluh. Peluh-peluh. Okey, awesome. Nah. Okey. Muaslah dulu. Saya nak tarik nafas. Okey, tarik nafas. Okey, saya tadi kagum sebab apa tahu? Selalu Mr. Fit, dia akan fit apa-apa benda zumba pun dia tak ada masalah. Tapi buat pertama kalinya saya tengok dia dah tak larat. Oh, hebatlah awak Aliza. Okey. Jadi memang saya rasa ni kita memang kena ada training yang cukup lah Actually tak, it's suitable for semua level. Semua level. Yes. Laki ataupun perempuan semua boleh. Laki tak ada masalah, perempuan lagi bagus. Itu hanya step, itu sebahagian daripada step yang ada kan? Itu baru light-light je. Light. Itu baru light. Light, Wow. Tapi rasa macam dah quite intense dah. Macam tu sekali semua. Ini angkat tinggi. Okay, for beginner kita boleh angkat je rendah. Yeah. Okey. Tadi saja je nak kacau Hanif. Kalau boleh sampai atas Tak tak sempat. apa. Tapi usually nak angkat sampai mana? Sampai kena sentuh Okay, it's tangan actually it's not about the height. It's about the principle. Okay. So when you do it, kita just tegakkan je. Okay. We push and pull and lift it up. Wow. Yes, it's all about balance. Ni This pasal is your Pilates. core. Yes, nak kena core. work your Core strength. Yeah. Okay, Eliza. Mungkin Eliza boleh ceritakan sikit dekat penonton kita kat luar sana. Actually, piloxing, what is piloxing? Piloxing ni Okay, apa? piloxing kalau tengok pada nama dia, kita dah tahu dah dia apa. Okay. It's a combination of Pilates, Right. boxing and dance. Pilates, boxing dengan dance. Yes. Okay, I see. So macam mana diorang combinekan semua unsur-unsur tu sekali? Okay, memang dia dah choreographically dia dah create the choreograph and then dia just combine it lah. I see. So in the workout non-stop kita akan shuffle je all the three principle. Okey, selalunya berapa? Sejam, 2 jam? Kita ada banyak format. Okay. 30 minutes ada, 45 minutes ada, but normally I'll do it 1 hour. Alright, kiranya sekarang ni secara tak langsung diorang dah belajar seni mempertahankan diri lah kot. Betul. In a betul, way betul lah, tak? sebab ada boxing sikit. So ada boxing sikit. Okay. Kita punya prinsipal ni is not about tahankan diri, but then it's more like to strengthen lagi kita punya badan. Okay, Eliza, cerita sikit. Macam yang kita tengok kat kita punya screen sekarang ni, yang tengah buat posisi macam tu. Saya It's kalau called tengok piloxing, flat back second. Flat back? Flat back second. Flat back Second. cycle. Oh, second. Second. Okay, itu memang pergerakan signature untuk piloxing One ke? of the signature moves. Yeah. Signature pose lah. Kalau kita tengok yang kalau follower piloxing sendiri pergi mana-mana mesti nak buat pose tu. Nak kena buat pose tu. Hani pun macam nak buat je kan. Cuba tunjuk sikit, Acak-acak nak Eliza. buat Cuba kan. tunjuk sikit. Kaki makin tinggi makin hebat kot. Kalau setakat bawah macam ni tu biasa. Tapi kalau dah sampai sini. Sampai situ. Okay, cuba Eliza tunjuk sikit. Saya pun nak Cara tengok. nak buat dia. Okay, first kita akan diri macam ni. Okay. Oh, kena Heels buka together. sikit macam. Yes. Kita rendahkan sikit. Okay, sekejap nanti saya kena sepak. Okay, and then one leg out. One leg out. Kena Kaki tirus. ni, tirus. Cocok bela letup. Okay, tirus menanggun. So you push here and you pull here. Wait, Meaning that tarik there's a kat dalam pulling sini. sensation. I see, okay. That's why kita kata the height tak penting, but then the principle. Right, So when you pull, angkat ni pun dah rasa dah. Betul? Wow. Exactly kan? Rasa dah kat tepi sini. Okay, And then badan kita punya jangan core. sangat. Tegakkan. Okey. Tegakkan badan. Okay, up. Badan kena tegak. Yes, when you do this, firstly tunduk. Lepas tu kena tahan. Tunduk, yes. And then tangan, open up. Angkat kaki. Tahniah, Buas. Tahniah. Wow. Okay. Lepas tu berapa lama nak kena tahan? Macam Cik Man ni. Berapa lama nak tahan? It depends. Ini I don't know ni betul ke tak ni. Okay, buat balik. Sama macam belakang. Dia boleh turbulence lebih sikit. So berapa lama nak kena tahan tu, Eliza? It depends. Kadang-kadang instructor rasa nak kacau lagi lama pun boleh je. I see. 2 seconds pun boleh. Tapi yang angkat ni memang saya rasa menguji betul ketahanan kaki kita. Betul. Bukan semua orang boleh tau. Kaki je ke?
Maksudnya satu badan terasa. Satu badan lah. Lepas tu angkat lagi kan. Betul. yeah. Eliza, satu lagi saya tengok yang unik pasal piloxing ni. Sebab saya mengajar Zumba. Zumba kita pakai kasut. Okey. Piloxing tak pakai kasut. Kenapa ini? Okay, kenapa? Okay. First, sebab kita ada elemen pilates. Okey. When we do pilates, we use a lot of balance. Okey, And when banyak we do the keseimbangan. balancing, buat balancing tu, kita akan guna the whole surface of our feet. Bila kita buat macam tu juga, betul. we actually awaken, kejutkan balik all the nerves and muscles yang tak pernah guna sebelum ni. I see, Because all this while, kasut betul. yang buat. Tak dalam TV. Oh, okey. So maknanya sebab kita dah you rasa sepenuhnya kaki atas sepenuhnya. lantai, so The itu yang kita whole surface of our bangunkan feet. satu badan. Wow. Saya dapat merasakan lah energi dia sangat hebat. Tapi kan, okay, let's say lah orang ni baru nak join. Lepas tu kebetulan badan dia berisi sedikit. Kan dia kan susah nak buat balance badan-badan yang berisi dan sebagainya. Macam mana? Adakah dia ajar dengan penuh kesabaran? Tak apa, boleh buat. Betul. Nak mengajar ni memang kena sabar. Okay, and then satu lagi, kita kena rajin lah. We have to keep on coming, keep on trying. Betul. Jangan try sekali and stop. Betul. Rasa tak boleh, kita stop. We have to just keep push ourselves. Persistence tu yang penting tu kan. Exactly. I see. Okay. So tak kisah bentuk badan, tak kisah berat badan, tak kisah usia. Because kita pun ada yang umur 50 tahun kat belakang ni. FYI Muaz nak beritahu semua. Ni ibu dan anak Wow. Itu ibu yang di belakang, Ibu dan yang anak. anaknya kat depan. Yes. Mengeratkan silaturahim. Jangan Serius lah. Yes. Nama dia sama bahaya. Kan? Okey. Eliza, mungkin ramai juga nak tahu macam mana nak join Eliza, nak tahu lebih pasal piloxing. Mungkin Eliza boleh kongsikan Instagram account ke? Alright, first kalau nak tahu pasal classes kat Malaysia, especially, kita boleh ke, okay, this one is my IG, Eliza Zabar. But to know more about piloxing, you can follow juga Piloxing Malaysia. Macam mana tadi? Piloxing Malaysia. Piloxing Malaysia dekat Instagram. Yes, betul. Okay. Alright, cool. Apa-apa nanti dia boleh tanya Eliza lebih dan mungkin kita ada nak tengok satu lagi round tak? Itulah macam Muaz nak join Okey, kan? Muaz join. Kali ni Muaz join. Muaz join. Muaz nak buat. Okey. Okey. Kita boleh lah kalau kakak kita kat belakang boleh, kita mesti boleh. Kakak, I salute you kakak. Okay, let's go second round, Eliza. Mai. Okay. Bukan nak balik tapi